Assalamualaikum, good morning semua. Pagi-pagi hantar anak ke sekolah, itulah aktiviti saya. Bukan hantar, menemani anak ke sekolah. Saya kalau urusan kerja, saya akan drive sendirilah. Yang dekat-dekat lah, kalau jauh-jauh tu tak drive juga. Jadi anak-anak sekarang ni betul sangat-sangat kan. Dulu arwah bapak saya ni, dia suruh pergi sendiri. Dia tak ada nak hantar ke apa. Dia ada kereta banyak, dia tak hantar, dia suruh pergi sendiri. Dia bagi duit naik teksi, tapi saya jimat pula duit saya pergi naik bas kan. Bas tu adalah juga naik teksi tu, tapi kebanyakan saya naik bas. Anak sekarang ni mak ayah hantar ambil tu pun tak pergi sekolah juga kan. Dia senang banyak lah kan. Tapi kita juga risau pula kalau nak suruh anak pergi naik bas ke, pergi dengan ramai-ramai, tak berani kan. Kesian kat anak lah, apalah macam tu lah. Jadi zaman sekolah sekarang ni dia tak sama dengan